Baru-baru ni, ada orang kontak aku untuk minta aku supplykan 50 buah unit meja sekolah untuk sekolah rendah agama dekat area Kelang. Disebabkan kebetulan memang aku tak banyak outstation seminggu dua ni. Jadi aku bolehlah tolong arrangekan dengan supplier untuk order kali ni. Jadi, aku terus set appointment dengan satu supplier yang kebetulan dekat area rumah aku ni untuk aku datang sana review sampel meja sebelum aku bagi detail confirmation pada klien. Meja yang klien request, design dia actually design lama yang kilang memang dah tak produce. Tapi, aku propose design yang simple macam ni sesuai dengan bajet dia. Settle je view, aku terus contact klien untuk confirmkan dia punya delivery date dan warna meja. Cuma waktu ni klien ada problem sikit dengan kita punya delivery date. Sebab delivery date kita ni dah dekat-dekat dengan tarikh buka sekolah. Meja ni kita kena supply sebelum sekolah dibuka. Jadi aku terpaksa tukar supplier lain yang boleh meet up dengan date yang klien request. Walaupun harga supplier baru ni lagi mahal, tapi dia boleh delivery awal daripada tarikh supplier asal. Jadi, aku proceed lah pada supplier baru ni and terus buat payment. Siap je bayar, kita tunggu tak sampai 2 minggu. Terus supplier contact aku, bagi tahu meja dah siap and boleh hantar terus esok. Aku terus contact klien, bagi tahu nak hantar esok, dia pun terus happy. Masa hari deliver tu pun, aku turun juga dekat sekolah untuk tengok-tengokkanlah sekali nak check quality defect kalau ada. Alhamdulillah, semua okey. Klien pun happy dan dia pun bagi tahu lepas ni kalau nak order apa-apa keperluan sekolah, dia akan contact aku.